رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai semua, di ambar Ramadan ini hendaklah kita menata niat, membersihkan hati dan bersedia untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh keberkatan. Majlis Ambar Ramadan ini akan disirikan lagi dengan forum Ambar Ramadan dan persembahan dari murid tingkatan 1. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Rosnani binti Daud, GKMP Sains Sosial, Puan Nur Haiza binti Zakaria, GKMP Sains dan Matematik, Puan Abian Ayuni binti Azami, GKMP Teknik dan Vocational, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam forum Ambar Ramadan pada tahun 2026 bagi membincangkan isu-isu dan perkara-perkara berkaitan bulan yang penuh barakah ini. Jadi, sebelum bermula, mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita. Di sebelah kiri saya, panel pertama, Datuk Dr. Adam Syahmi bin Ahmad Fazadi, Ketua Pengarah Jabatan Kementerian Islam Malaysia. Apa khabar Datuk Adam? Sihat, Alhamdulillah. Seterusnya, panel kedua kita pun sama hebat orangnya, Profesor Ahmad Firasatul Mukmin bin Ahmad Nazri, Universiti Islam Antarabangsa, dari Kuliah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan. Selamat datang Profesor. Seterusnya, panel ketiga, figura popular. Rasanya semua kenal. Dai Adib Azhar bin Muhammad Amir. Apa khabar Dai? Dan panel keempat kita yang cukup bergaya hari ini, PU Zainal Fatah bin Saiful. Apa khabar PU Zainal? Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan panel pertama kita, Datuk Dr. Adam Syahmi bin Ahmad Fazadi, untuk menerangkan maksud Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur serta hadirin-hadirat sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama untuk menjayakan program ini. Kejap. Saya nak tanya semualah, hari ni hari apa ya? Hari apa? Bukan hari Jumaat. Salah ni. Hari ini hari Jumaat yang terakhir dah bulan Syakban, tahu tak? Hari ni hari Jumaat terakhir dah bulan Syakban. Tinggal berapa hari lagi nak bulan puasa. Jadi, bulan Ramadan ini berasal daripada perkataan Ramadan yang baru masuk panas membakar. Apa maksudnya itu? Bulan ini datang seolah-olah untuk menghapuskan segala dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara beribadat, taubat dan amalan yang ikhlas. Bulan puasa ini salah satu ibadat di mana kita perlu menahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat kerana Allah. Apa maksudnya itu? Bulan puasa ini kita kena menahan diri kita daripada apa? Melakukan perkara yang membatalkan puasa. Contohnya apa? Makan dan minum dengan sengaja dan banyak lagi lah. Bermula terbit fajar iaitu selepas masuknya waktu subuh sehingga terbenam matahari iaitu masuknya waktu maghrib dengan niat kerana Allah. Hadirin sekalian, di sini juga saya ingin kongsi dengan anda semua satu dalil yang berkaitan dengan kewajipan berpuasa.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jadi maksud dalil di sini adalah tujuan utama kita berpuasa adalah untuk membentuk takwa. Bulan puasa ini adalah peluang daripada Allah yang berikan kepada kita untuk kita memperbanyakkan amal ibadah, memperbaiki diri kita serta untuk kumpul bekalan sehingga ke akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan bulan puasa ini dapatlah kita memperbanyakkan amal ibadah, Allah menghapuskan segala dosa kita dan kita keluar daripada Ramadan itu sebagai insan yang lebih bertakwa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Adam Syami atas penerangan tentang maksud Ramadan dengan sangat terperinci tadi. Ketika bulan puasa ni lah kan kita ingin mengubah diri supaya menjadi mukmin yang bertakwa dan menyediakan bekalan untuk di akhirat kelak. Profesor Firasatul, boleh Profesor Firasatul terangkan apakah persediaan-persediaan bagi menyambut bulan Ramadan yang mulia ini? Terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita dengan kehadiran ilahi di atas limpah dan kurnianya dapat lagi kita berjumpa di dalam majlis ilmu ambang Ramadan yang penuh berkah ini, amin, insya-Allah. Berdasarkan dalil surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan oleh Dr. Adam sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa takwa dapat melahirkan insan yang lebih ikhlas dan lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Antara persediaan awal yang kita boleh laksanakan bagi menjadikan Ramadan kita lebih bermakna, lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan persediaan kita dari segi rohani. Persediaan rohani di sini membawa maksud kepada persediaan dalaman kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh persediaan rohani ialah memperbanyakkan taubat, memperbaiki solat, melatih diri melakukan amal-amal sunat seperti puasa sunat. Memperbanyakkan taubat merupakan kesukaan Allah dan Rasulullah. Berdasarkan firman Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita Allah amat merindui hamba-hambanya yang telah melakukan dosa. Tujuan taubat adalah untuk membersihkan hati seseorang supaya tidak terkait dengan dosa lalu untuk ibadah yang kita lakukan yang akan datang. Persediaan yang kedua yang kita boleh lakukan bagi menjadikan Ramadan lebih sempurna ialah dengan melibatkan ibadah khusus seperti puasa, berbuka puasa, sahur, tarawih dan seumpamanya. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Hadis riwayat Majah. Dengan tiadanya ilmu, kita akan bermandai-mandai dalam beribadah. Kita membuat ibadah itu hanya sekadar rutin harian kita yang kewajipan. Nak melengkapkan kewajipan itu mestilah dengan sempurna. Dengan tiadanya ilmu, ibadah seseorang itu kurang sempurna. Persediaan yang ketiga yang kita boleh lakukan ialah persediaan dari segi fizikal. Tubuh badan yang sihat menjadikan ibadah sepanjang bulan Ramadan dan ibadah malam kita lebih kuat dan lebih semangat bagi melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna dan lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan fizikal kita ialah dengan sehari tu bolehlah jalan kaki
atau jogging 20 hingga 30 minit sudah memadai. Dari segi kesihatan pula, boleh memilih makanan yang sihat, yang kurang berminyak, pedas ataupun makanan berat. Makanan berat membuatkan kita cepat ngantuk. Ambillah makanan yang sederhana supaya ibadah kita dapat uruskan dengan lebih baik. Sekian daripada saya. Terima kasih Profesor Ahmad Firasatul. Perkongsian yang sangat bermakna kerana kadang-kala terdapat individu yang hanya fikir bulan Ramadan ni hanya sekadar tahan lapar dan dahaga sahaja. Sebenarnya kita perlu membuat persediaan seperti memperbaiki diri, bersihkan hati dan betulkan niat supaya ibadah kita lebih khusyuk dan berkesan. Seterusnya, pasti ramai yang menunggu kata-kata hikmah dari panel ketiga kita, iaitu Da'i Adim Azhar bin Muhammad Amin. Dipersilakan Da'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang cukup menarik untuk kita bahaskan pada hari ini. Sebelum itu, saya nak bertanya satu benda. Benda apa yang paling penting pada bulan puasa? Benda yang paling penting pada bulan puasa ialah niat. Jadi, anak-anak anda semua, kita baca niat sama-sama boleh tak? Okey. 1, 2, 3. Nawaitu Jadi saya akan teruskan topik perbincangan kita pada hari ini. Jadi perbincangan kita yang pertama adalah tentang akhlak. Ramadan merupakan sebuah madrasah untuk akhlak seorang Muslim. Ramadan bukan sekadar kita menahan lapar dan dahaga. Ramadan juga mendidik manusia supaya lebih berdisiplin, beradab dan bersikap mulia. Islam menuntut agar orang yang berpuasa untuk menjauhi pergaduhan dan provokasi di sekeliling kita. Wala emosi juga mencerminkan kematangan dan akhlak terbudi seseorang yang sedang berpuasa tersebut. Seterusnya, kita akan bahaskan tentang penjagaan tutur kata dan tingkah laku. Remaja sekarang banyak melontarkan kata-kata yang tidak penting dan kata-kata kotor yang menyakiti hati orang lain. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Maksudnya, Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang kecuali oleh orang yang dianiaya, dan Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi maksudnya kat sini, Allah melarang kita untuk berkata buruk kerana akan menyinggung perasaan orang lain. Tak kisahlah pada bulan puasa ataupun hari-hari biasa, Allah memang dah larang kita jangan melakukan perbuatan itu. Seperti itu, media sosial merupakan satu ujian kepada umat Islam kerana kadang-kadang kita akan menulis komen-komen negatif dan juga menyebarkan berita yang kita sendiri tidak tahu kesahihannya. Jadi apabila kita berjaya mengawal perkara tersebut, ia secara langsung mendidik kita berfikir sebelum bertindak melakukan satu-satu perkara. Ana ingin beritahu apakah hikmah jika kita berpuasa dengan sepenuh hati dan juga dengan mengikut akhlak-akhlak yang teruji. Yang pertama, ia secara langsung mengajar kita merasai kesusahan orang lain. Seperti contoh, orang-orang susah dan juga orang-orang Palestin yang mempunyai bekalan makanan yang sangat sedikit dan perlu berkongsi antara mereka. Apabila kita berjaya merasai kesusahan orang lain, ia secara langsung melahirkan sifat pemurah, tolong-menolong dan perhatian. Jadi kita sepatutnya bersyukur kerana kita hanya perlu merasai benda itu ketika berpuasa sahaja. Pada hari-hari biasa kita boleh makan, minum, tanpa berfikir kita akan kekurangan rezeki tersebut. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa apa jua perbincangan kita pada hari ini tidak akan memberi makna sekiranya ia hanya berhenti pada teori sahaja. Ilmu yang kita dapat perlu diperhatikan dalam kehidupan agar berlakunya perubahan dari segi akhlak, disiplin dan kesedaran diri masing-masing.
Sekian daripada saya. Terima kasih Dai Adib Azhar bin Muhammad Amin atas penjelasan tentang akhlak dan kawalan diri ketika bulan Ramadan. Jadi, Pio Zainal Fatah, apakah amalan utama yang perlu kita lakukan ketika bulan Ramadan yang akan datang ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya nak berterima kasih kepada moderator atas soalan yang berbunyi demikian. Kalau kita cakap pasal amalan utama, apa kata kita buka dengan amalan yang sering diabaikan? Amalan tersebut adalah amalan bersahur yang membawa hukum sunat. Saya yakin kat sini ramai yang terlepas atau keliru apabila melibatkan waktu untuk bersahur. Betul tak? Mungkin hadirin sekalian pernah terfikir, alamak, imsak dah masuk, mana boleh nak sambung nak bersahur. Sebenarnya imsak ni hanyalah masa untuk berjaga-jaga sebelum sahur itu habis. Sebenarnya apa kebaikan kita bersahur ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang membawa maksud, makan sahurlah kalian kerana sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selagi azan subuh tidak berkumandang, hadirin sekalian, dibenarkan untuk teruskan bersahur. Selain daripada sahur, pada sebelum terbit fajar, kita juga boleh melaksanakan solat sunat tarawih selepas waktu isyak. Solat tarawih ni cukup special tau. Sebab apa? Solat tarawih hanya muncul satu kali satu tahun. Jadi kita cuba untuk mengamalkan solat sunat tarawih secara konsisten pada setiap malam bulan Ramadan walaupun jumlahnya sedikit. Ingat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'malillahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Yang membawa maksud, amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit. Antara kita bersahur pada awal waktu pagi dan solat sunat tarawih pada waktu malam, hadirin sekalian juga boleh memenuhkan hari hadirin dengan membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan dengannya, dan satu kebaikan itu 10 kali ganda seumpamanya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat At-Tirmizi. Untuk membaca Al-Quran ni, saya juga mencadangkan hadirin sekalian untuk mengamalkannya secara berkumpulan atau bertadarus. Sebab apa? Apabila kita bertadarus, kita boleh membetulkan bacaan sesama sendiri dan secara tidak langsung sama-sama mempelajari Al-Quran. Amalan-amalan ini juga saya cadangkan supaya hadirin sekalian untuk amalkan bagi mengejar malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar ini cukup istimewa sebab malam Lailatul Qadar Allah telah menurunkan Al-Quran yang menjadi panduan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadikan keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Jadi, apa yang kita dapat ni, kita janganlah lepaskan peluang untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar ni ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesungguhnya mereka yang melaksanakan solat pada malam Lailatul Qadar, pasti dosa-dosa mereka yang lepas akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya nak habiskan perkongsian saya
saya nak share juga doa macam Datuk Adam tadi. Doa ini untuk memohon keberkatan dan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Kita baca sama-sama boleh? Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma innaka 'afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin ya rabbal alamin. Doa ini membawa maksud, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan dan bantulah kami dalam berpuasa dan mendirikan solat malam dan membaca Al-Quran. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberi keampunan, maka ampunilah kami. Sekian sahaja perkongsian saya kembalikan majlis kepada moderator. Terima kasih PU Zainal Fatah. Perkongsian yang sangat mendalam ya. Kita juga dapat ilmu baru daripada penerangan PU Zainal Fatah sebentar tadi, iaitu pentingnya bersahur kerana ianya membezakan puasa agama Islam dan puasa agama lain. At least 2 biji kurma untuk sahur. Oleh itu, kita teruskan dengan slide kedua kita. Saya ingin menaikkan soalan kepada Profesor Ahmad Firasatul. Profesor Ahmad Firasatul, apakah juadah kegemaran Profesor Firasatul ketika bulan Ramadan dan kenapa ya kadar pembaziran pada bulan Ramadan lagi tinggi daripada bulan-bulan yang lain? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali sebenarnya makanan ni terdapat banyak pilihan makanan bazar Ramadan yang menjadi apa kita orang panggil rambang mata lah nak pilih. Tetapi makanan keutamaan yang saya ambil untuk berbuka puasa ialah makanan yang sederhana seperti makan kuih-muih, kurma, buah-buahan dan air. Makanan yang sederhana ni mampu bagi antum semua supaya badan lebih sihat, lebih cergas, supaya ibadah malam kita seperti ibadah tarawih kita lebih kuat dan bersemangat. Tak adalah kata bila nak lakukan tarawih 20 rakaat rasa ngantuk, nak lakukan witir 3 rakaat rasa ngantuk. Bila kita ambil makanan berat ni rasa tak larat nak lakukan ibadah. Itu semua adalah tipu daya hawa nafsu kita semata-mata. Berdasarkan soalan moderator sebentar tadi, kadar pembaziran meningkat dalam bulan Ramadan kerana terdapat segelintir manusia yang hanya membeli makanan di bazar Ramadan mengikut hawa nafsu dan kehendak sendiri sahaja. Sebabnya perkara tersebut perlu kita elakkan bagi mengelakkan kadar pembaziran. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 31, Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai berlebih-lebihan. Islam mengajar kita supaya menikmati rezeki itu sekadarnya, secukupnya. Lebihan rezeki itu kita boleh sedekahkan kepada mereka yang memerlukan, kepada orang-orang susah atau masjid dan surau yang berdekatan untuk berkongsi bersama. Ini dapat mengelakkan kadar pembaziran pada bulan Ramadan maupun luar Ramadan. Saya rasa setakat itu saja saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih Profesor Firasatul. Jadi kita janganlah membazir ya, kerana membazir itu amalan syaitan. Okey, seterusnya PU Zainal Fatah, boleh ceritakan pengalaman manis yang sememangnya akan menjadi kenangan sewaktu bulan Ramadan?
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya berterima kasih kepada saudari moderator. Saya pernah pada bulan Ramadan sebelum ni, hati saya terdetik. Saya merasakan, saya terfikir, wow, bertuahnya aku masih dapat menjalankan bulan Ramadan bersama keluarga aku. Saya rasa bersyukur sangat-sangat. Sebab apa? Saya tahu ramai yang tak dapat nak menjalani bulan Ramadan bersama keluarga mereka. Jadi kat sini saya nasihatkan kepada hadirin sekalian untuk doakan orang-orang di sekeliling hadirin supaya dosa-dosa mereka diampuni dan hidup mereka diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita kalau nak ziarah mereka, jangan apa? Jangan tunggu raya baru nak ziarah. Sebab kita tak tahu bila mereka akan pergi meninggalkan kita. Sekian sahaja sedikit pengalaman dan teguranlah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Piyu Zainal. Hadirin hadirat sekalian, tersentuh hati saya mendengar pengalaman manis Piyu Zainal Fatah. Memang jelaslah bahawa kita perlu menghargai setiap saat bersama yang tersayang. Okey, jadi kita teruskan dengan slide question and answer daripada audiens kita. Jadi, sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, sila angkat tangan. Okey, terima kasih saudara. Saya mempersilakan Datuk Dr. Adam Syamil untuk menjawab soalan yang diberikan. Baik, terima kasih kepada Wan Afiq Hakim sebab bertanyakan soalan tersebut. Saya juga berterima kasih kepada moderator. Baiklah, saya nak tanya kepada semua lah. Saya nak tanya semua. Kita ada lidah betul? Kita ada perut juga betul? Okey, kalau kamu semua nak tahu, lidah dan perut ini amatlah berbeza. Dan dua-dua ini amat penting bagi kita, betul? Menjaga perut itu lebih mudah berbanding menjaga lidah. Saya bagi contoh lah, Kalau kita jaga perut, ada banyak cara dia. Contohnya apabila kita berpuasa, makan makanan yang sihat dan bersenam. Benda itu dapat menjaga perut kita, betul? Jadi, kadang kita guna lidah ni untuk apa? Untuk berbicara, betul? Untuk kita berkomunikasi, untuk kita bercakap dengan orang lain, betul? Kita guna lidah ni, kadang apabila kita bercakap tu, kita terselit. Kadang kita tercarut sedikit lah, ataupun kita memaki hamun bagailah. Itu semua perkara yang buruk yang lidah kita lakukan tanpa kita sedar. Jadi, kalau nak jaga lidah ini, dia senang saja, dia simple. Nak jaga lidah, dia ada makanan dia, betul tak? Jadi, apa makanan lidah tersebut? Makanan lidah ni dia ada 3. Berzikir, selawat dan juga kita boleh membaca Al-Quran. Jadi, hadirin sekalian, hati yang bersih akan menjadikan diri kita lebih baik dan sentiasa mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti mana Nabi SAW bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salaha jasadu kulluh, wa iza fasada jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Yang bermaksud, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh badannya. Maka jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badannya. Ketahuilah daging itu ialah hati. Jadi, kesimpulannya di sini adalah apabila kita jaga hati kita baik-baik, apabila hati kita bersih, apabila hati kita suci, maka segala anggota badan kita akan sentiasa bersih, sentiasa mengagungkan Tuhan. Contohnya macam mana? Kalau kita jaga hati kita, kaki kita sentiasa berjalan menuju masjid, menuju tempat yang baik. Kalau tangan pula sentiasa meringankan tulang, menolong orang yang lain. Kalau lidah pula sentiasa bercakap benda yang baik, sentiasa berselawat. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Doktor. Betul lah kata orang, hadirin hadirat sekalian. Jangan kerana mulut. Betul, jangan kerana mulut badan binasa. Okey. Seterusnya tadi soalan yang ingin diajukan. Wah, soalan yang menarik. Terima kasih saudara Muaz Afifi atas soalan yang diberikan. Jadi saya mempersilakan Da'i Adib Azhar untuk menjawab soalan macam mana media sosial boleh menjejaskan pahala ketika puasa. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya cukup tertarik dengan dengan soalan adik Muaz tadi. Seperti yang Datuk Adam katakan, apabila manusia ni lidah dia tak pernah berhenti berkata-kata. Kadang-kadang ada benda baik, benda buruk. Tapi kat media sosial, bukan lidah kita yang bergerak, tapi jari kita yang laju menulis kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Jadi apabila orang lain terasa dengan ayat-ayat kita, ia secara langsung mengurangkan pahala kita dan juga menambah dosa kita. Jadi macam tak untung lah. Pahala kurang, dosa pun bertambah. Lagi satu, ada di antara kita suka sebarkan berita yang kita sendiri tidak tahu kesahihan berita tersebut. Mungkin diorang fikir ingin memberitahu kepada orang lain tentang berita tersebut. Tapi rupa-rupanya berita itu adalah satu berita palsu dan juga mungkin fitnah. So, orang tersebut dah menimbulkan fitnah pada orang lain. Okay, kebanyakan sekarang pergi ke masjid atau surau melakukan solat tarawih. Itu sudah bagus. Namun mungkin ada di antara kita yang timbul perasaan riak. Macam mana kita mengambil gambar dan muat naik pada media sosial. Kita letaklah caption dan 20 rakaat tarawih. So, secara langsung mungkin pada orang itu dia ingin manusia nampak apa yang dia buat. Sedangkan apa ibadah yang kita buat sepatutnya kita dan Allah saja tahu. Tidak perlu pun manusia tahu. Tak dapat apa-apa pun manusia tahu. Lagi satu, ini standard lah. Standard yang remaja buat sekarang. Apabila kita balik ke sekolah, kita bagi atas katil, kita buka phone dan kita scroll TikTok sampai berbuka. Sedangkan masa yang ada tu kita boleh gunakan untuk membuat ibadah. Contoh baca Al-Quran, pergi ke surau, bukan solat-solat sunat, dan macam-macam lagi kita boleh buat sepanjang masa yang ada tu. Tapi remaja sekarang banyak menghabiskan masa scroll TikTok sahaja. Tak tahu dah berbuka. Jadi media sosial ni bukanlah sebab utama pahala kita berkurang pada bulan puasa, melainkan ia berbalik pada diri kita sendiri, macam mana kita gunakan media sosial tersebut. Ada orang gunakan untuk kebaikan dan ada orang gunakan untuk keburukan. Jadi kita perlulah pandai mengawal penggunaan media sosial tersebut. So sekian daripada saya. Okay, terima kasih Da'i Adib Azhar. Saya amat bersetuju ya dengan apa yang diulaskan, kerana kita sendiri tahu bagaimana kita menggunakan media sosial kita sendiri. Adakah untuk mendapat pahala atau menambahkan dosa? Daripada scroll media sosial, lebih mulia jika kita penuhkan hari dan setiap minit kita dengan amal ibadah seperti membaca Al-Quran dan berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berakhirnya slot Q&A sebentar tadi, maka berakhirlah Forum Amal Ramadan pada 2026. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Burung kelicap atas jambatan, bunga mawar berkembang megah. Ramadan datang dengan keberkatan, sucikan hati, gandakan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya, Penhimniah binti Haji Hassan selaku guru pembimbing untuk forum hari ini. Jadi Ustazah, apa sebenarnya mesej yang nak disampaikan untuk forum hari ini? Baik, terima kasih saudari Akila, kru TV Sebestari SMK Sungai Pusu. Baik, soalan tadi sangat sesuai dengan program kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita telah pun berjaya menjalankan forum yang dapat menaikkan lagi semangat kita, roh kita sebelum kita menuju ke satu bulan yang penuh barakah, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh keampunan dan bulan penuh maghfirah dan rahmat dari Allah SWT. Jadi antara mesej yang kita dapat ni Akila, sebenarnya kita ni perlulah bersedia dari segi mental dan fizikal sebelum kita menjalani ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah satu ibadah yang sangat-sangat penting dan dia dapat mendidik diri kita secara dalaman dan luaran
terutama dari segi disiplin kita, dan juga dia dapat menjadikan diri kita sihat mentally dan physically, serta kita dapat keampunan, dapat rahmat, berkat dan 1000 kebaikan dalam bulan yang penuh barakah ini. Apa pesan Ustazah kepada warga Sungai Pusu sebelum melangkah ke dalam bulan Ramadan? Baik, terima kasih sekali lagi Akila soalan tadi. Jadi sebagai orang Islam yang bersyukur, di sini saya ingin menyampaikan pesanan itu kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua anak didik SMK Sungai Pusu. Jadikanlah Ramadan tahun ini 1447 sebagai Ramadan yang paling baik. Marilah sama-sama kita rasa bahawa inilah hadiah dari Allah untuk kita mendapat 1000 pahala, 1000 rahmat, 1000 keampunan dari Allah SWT yang memberikan peluang kepada kita masih lagi hidup. Jadi marilah kita beribadat dengan sepenuh hati. Kita berpuasa, kita bersahur, kita mengaji Al-Quran, kita berqiyamul lail, kita bertarawih dan bertadarus supaya Allah memberikan kita ketenangan hati, memberikan kita keampunan dan kita keluar sebagai mukmin muslim yang suci, yang bersih sempena Ramadan 1447 Hijrah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Akila. Maka berakhirlah sudah majlis sebentar tadi. Diharapkan semua bersemangat untuk berpuasa dan mendapat keberkatan di dalam bulan Ramadan ini. Selamat berpuasa diucapkan kepada seluruh warga SMK Sungai Pusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.